Ni wayar water pump tu. Wayar water pump dia masuk ke pipe ni. Ni pipe air. Pipe air pun dia bungkus tuan-tuan Ni saluran untuk copper. Jadi Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Kemarin kita buat litar untuk aircon. Hari ni sahabat kita mari pasang aircon di rumah kita ni. Gana lari tu. Malu-malu kita. Okey, aircon berapa horsepower ni? Aircon berapa horsepower? 2.5 horsepower tuan-tuan. Terbaik, memang comel dia buat. Memang comel tuan-tuan dia buat. Kau kena ada kita? Ada tahu dah. Okey tuan-tuan, ni sahabat kita pasal hari ni. Aircon Daikin 2.5 horsepower. Disebabkan kita tembok atas ceiling copper dia dengan pipe buai dia, jadi kita kena tambah ni lah. Kita kena tambah apa dia panggil ni? Water pump water pump. Comel tuan-tuan dia buat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan di Kelantan ni kalau nak pasang aircon, boleh kontak sahabat kita ni lah. Ni sahabat kita ni. Berapa nombor kali nak kontak? Kontak nombor bawah kita. Nombor lagi. Bah ni bah. Allah, takut sangat orang kecil. Takut apa orang kecil? Bah lagi bah. Bah. Dek kalau orang nak kontak kan apa? Ni mari sini mari Mari sini. Bos sorry tuan-tuan, bos kita ni malu sikit. Dia pemalu sikit. Ni. Ni bos yang kedua. Berapa nombor? Kalau nak kontak nombor kerja. Nombor kita 012 012 900 7031. Sekali lagi 012 900 7031. Nama ke apa? Ayer Electrical Service. Okey, alright, terbaik. Terima kasih, alhamdulillah. Comel tuan-tuan dia buat. Atas ceiling boleh tengok atas ceiling? Ada tangga ke? Okey, kita naik atas ceiling bentar kita tengok kerja-kerja dia orang buat. Ni. Jom kita naik atas ceiling jalan. Sebab itulah saya panggil dia orang buat kerja tuan-tuan. Dia orang buat kerja main-main kemah. Dia pergi parit. Jom naik atas ceiling dulu kejap. Ush. Nak tengok kipas rekat-rekat. Sekejap sana sini dulu. Okey tuan-tuan. Ni. Macam inilah cara yang perlu. Orang kata cara yang selamat lah. Cara selamat untuk kita, untuk tuan-tuan tahu macam mana nak pasang aircon. Ni. Ya Allahu Akbar. Okey. Alright, ni daripada dalam aircon tu. Ni daripada aircon. Dia naik atas ni. Ni wayar water pump tu. Wayar water pump dia masuk ke pipe ni. Ni pipe air. Pipe air pun dia bungkus tuan-tuan Ni saluran untuk copper. Jadi ni copper, yang ni untuk pipe air tubik. Tengok tuan-tuan kemah kerja dia tuan-tuan. Sebab itulah saya panggil dia tuan-tuan. Yang ni pipe untuk kabel untuk outdoor. Kabel untuk outdoor ni dia pun pakai 4mm mega kabel, high quality punya.
Sama macam kerja saya buat. Cantik tuan-tuan kemas. Kenapa kita kena pakai water pump? Sebab dia nak tolak air ni naik ke atas, masuk sini. Jadi bawah dia gagah nak tubik. Kalau dia tak pakai water pump, dia tak boleh nak tolak ke atas. Nanti sumbat bawah. Sumbat dalam aircon, sumbat dalam loker dia, habis kosong aircon. Okey. Yang ni laluan dia daripada sana tadi. Tu daripada sana. Yang dari sini. Dia atas ceiling. Sana keluar outdoor dia. Sana keluar outdoor. Ni pipe copper. Pipe copper ni dia tak boleh nak belok sangat. Nanti dia kepek, dia habis. Yang ni pipe untuk kabel. Tengok cara kerja tim kita buat tuan-tuan. Dia buat kabel ni, kabel api yang ke outdoor, dia tak masuk ke dalam insulation ni. Maknanya tengok dia buat pipe asing. Pipe ni pun dia buat pipe asing juga. Pipe air buih. Tengok kemas tak kemas. Sebab itulah kita panggil dia untuk buat kerja tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi jika tuan-tuan berminat nak pasang aircon dekat Kelantan ni, bolehlah kontak sahabat saya tadi lah. Sekejap kita nak turun pula. Kita nak tengok bahagian luar outdoor pula. Allahu Akbar. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan. Tengok ni cara kerja tim kita buat. Bersih, kemas, buat kerja lapik. Bukan macam mana tuan nak bayar murah. Janganlah macam tu. Kesianlah kat tim kita. Orang tengok. Ni memang bersepoh. Masa kerja kan biasalah. Tapi lepas ni semua dia kemas belakang. Ni lapik. Jaga buat kerja gini. Banyak saya jumpa buat kerja cak ada. Lipotan gitu ya. Asal kerja siap. Bos kita lagi, bos kita. Tak apa. Dia kenal kita tu tapi dia malu. Ni kita pasal aircon Daikin 2.5 horsepower. Gas R32. Comel tuan-tuan dia buat tu. Tengok ni pipe air buih turun. Pipe air buih turun. Daripada atas sana. Ni yang putih tu api dia. Kita tak masukkan sekali dalam insulation. Macam ni lah tuan-tuan, cara yang betul, cara yang selamat, cara yang safety nak bagi tahan kabel api dia. Tapi kalau tuan-tuan tak sewa macam ni pun macam mana, ikut selera tuan-tuan lah. Cuma saya nak share je. Ni spek aircon dia. Daikin model RV90 CV19P. Harga mengikut pasaran. Harga tuan-tuan kena cari, kena tanya sahabat saya sendirilah. Kena tanya sendiri. Harga kena tanya dia sendiri. Okey, alhamdulillah. Jadi macam itulah tuan-tuan sekarang ni tengah buat untuk test lah. Okey. Ni vacuum dia. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak on lagi aircon dah ke? Tengah ni. Oh ya, tak rasa apa dah.
Kita tutup lagi kan. Ya. Tutup pintu ni lah. Itu bagi. Okay, tutup dulu. Gana lagi kita, ikan ada ha? Ikan ada ha? Mari apa kena dah kita Kena dah kita mari. Dia kena. Oh, Dia kata kena. Dia malu kita tu. Ano, nama kau Uji? Nama kau? Dia malu kita tu. Jai Haji tengok kita buat video ikon hari tu. Tahu tak ke ikon perlis ke apa? Habis tengok ke ikon perlis ke? lama tengok kita tengok camel kita tak asli. Bukan biasa Nak naik biasa gitu Bukan kita kecil kita buat salah. Habis tengok kita buat salah tak? Kalau pagi habis lah tuan rumah minta kita tolong cek. Bila kita komen orang kita buat hati. Habis salah tak kita buat kita? Tak ada. Kita ajak benda betul tak? Kalau kita boleh terima nak buat kan? Ikut spek GKA. Ikut spek. Tuan rumah bayar, aku ikut spek. Jadi orang ikut buat cak adul, tak boleh nak kata apa. Tak? Jadi orang tak puas hati sebabnya lah, orang buat kerja kita juga tu kalau tak puas hati. Kan tu? Ya. Wah, nak kan biasa tu kena kecil. Biasa. Tapi kalau tuan-tuan nak buat kerja sahabat kita, memang kita recommend lah. Mas, cermat, Tengok sempurna, senang dihubungi. Paling 3-4 hari tak mari kita tengok benda. Kita tak boleh mari dah. 3-4 hari tak mari tengok pun. Saya kita dah. Oh ya, kita ambil situ dah sini mana kita tahu dah ni. Kita suka orang yang pelus. Mari tengok benda. Nak elok belakang. Awak kita pencet habis kelah telefon tak bunyi. Dulu nak bengok tak dia. Telefon macam. Tak tahu. Okey tuan-tuan, alhamdulillah lepas ni kita test lah. Ni kita test dah, cuma kita nak kemah-kemah dulu. Atau kita nak tutup pintu lah. Tutup pintu nak rasa sejuk dia. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Dengan tuan-tuan kemas lepas buat kerja, sapu, kemas. Tengok lubang-lubang kita tutup habis. Semua kita tutup bagi kemas. Jadi kalau kat luar ni tengok sepah ni tuan-tuan. Tengok lepas buat kerja semua. Memang terbaik lah sahabat kita ni buat kerja. Saya memang recommend dia lah. Kalau tuan-tuan nak pasang aircon dekat Kelantan ni, saya recommend dia. Tuan-tuan boleh cari dia lah. Boleh contact dia kat nombor yang member saya bagi tahu tadi. Ujin nama. Tuan-tuan boleh contact dia. Alhamdulillah tuan-tuan Okey, jika tuan-tuan okey dik, tolong dik. Cerah tak? Nampak cerah tak? Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Jika tuan-tuan berminat nak pasang aircon, boleh contact sahabat kita tadi, Uyin. Okey, jika tuan-tuan nak buat wiring ke, nak padang solar ke, nak kami Mandi Engineering bantu selesaikan masalah tuan-tuan, insya-Allah kami boleh bantu. Tuan-tuan contact je kita di talian 010 232 9049 ataupun tuan-tuan boleh tengok di YouTube channel kita Mandi Engineering dan Facebook page kita Mandi Engineering. Okay, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Okey, semoga memberi manfaat kepada tuan-tuan semua. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kita kalau tak ingat kan. Apa tahu tutup lah ni kan.